Simpanan untuk kegunaan masa depan. Bayangkan tuan-puan, kerja penat-penat, dapat gaji tapi kita belanja sampai habis. Sebab bulan depan pasti akan masuk lagi. Tapi pernah tak kita terfikir apa jadi kalau kita hilang punca pendapatan? Sama ada kena buang kerja ke, atau ditimpa kemalangan sampai tak boleh bekerja, ataupun terjadi lagi sekali pandemik macam COVID-19 dulu. Jadi apa solusi kita untuk teruskan hidup kalau kita tak ada saving ataupun simpanan sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan pendapatan? Seelok-eloknya kita hanya belanja sebahagian, contohnya 80% untuk kehidupan hari ini dan 20% lagi kita simpan untuk kehidupan akan datang. Kalau apa-apa berlaku, tak adalah kita menyusahkan orang yang terdekat. Cuma kalau kita simpan dalam bentuk duit ni tuan-puan, simpanan tu selalunya pasti akan bocor, kena korek balik. Macam saya sendiri, saya alihkan terus simpanan, even simpanan kecemasan saya pun saya alihkan kepada dalam bentuk aset emas ni, supaya simpanan ni dah tak mudah bocor. Sekarang simpanan saya dah semakin bertambah dan nampak hasilnya disebabkan kita dah bekukan dalam bentuk aset emas ni. Tu belum cerita tentang kenaikan nilai simpanan akibat kenaikan harga emas semasa. Alhamdulillah tuan-puan, simpanan emas saya hari ni dah makin lama makin meningkat nilai dia disebabkan oleh kenaikan harga emas hari ni yang dah lebih daripada RM500 segram. Jadi tuan-puan, jom mulakan simpanan emas. Boleh klik beg biru ataupun DM je saya untuk saya bantu tuan-puan mulakan simpanan dan alihkan sebahagian supaya simpanan tuan-puan boleh kita bekukan dalam bentuk aset emas.